Mancing dapat siput guys. Tak pernah mancing dapat siput. Dapat siput. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ni nak mancing. Tengok masing-masing semangat walaupun hujan. Tengok hujan pula hari ni. Air tengah pasang ni. Kita tengah tunggu tekong kita bawa. Alhamdulillah lah, dapat juga hari ni turun. Bot dah okey lah. Itu hari bot sangkut tak boleh keluar. Air pasang kecil. Ni air pasang besar. Tak tahulah hasil ada tak ada. Harap ada lah hasilnya. Apa-apa nanti kita update lagi. InsyaAllah ada. Walaupun hujan, tetap semangat. Okay guys. Ini geng-geng kita ni. Nixon. Kita kebel-kebel Nixon. Agus. Tu Agus. Hai. Ni Cangai. Yes. Tengah bersiap-siap lah tunggu tekong. Walaupun air agak tinggi dan hujan agak lebat, Harap tengah ada yang harap adalah hasil kita kan. Tak kisahlah ikan apa pun, yang penting ada nerik-nerik. Ini video. Cuba turun sikit. Turun sikit. Underwater. Oi, jauh sangat nak suruh aku turun ambil video kat bawah. Air pun keruh. Celup lepas tu abang gambar gambar 3. Ayo video. Ini ketua kampung ni. Tengok ketua kampung datang melawat. Handsome lah. Ada majlis tunang hari ni Mas P lah. Dua majlis tunang. Rizal tak dapat join kita hari ni sebab dia ada urusan keluarga. So nanti kalau dapat ikan kita tunjuk je lah gambar kat dia. Dia nak join tapi ada masalah keluarga, so dia uruskan keluarga dia dulu lah. Masih menunggu tekong ni. Sekejap. Okey, tekong kita dah sampai. Bot dah sampai. Sekejap lagi kita buat turun barang. Alright. Ya. Ikut turunkan dulu. Nyambut orang. Hati. Kayu. Apa tu? Kenapa? Okey, kita buat turun. Sabar ni sini, sabar. Kau jangan terkejun dulu. Eish. Hey, jangan terkejun. Kalau ada Sini buaya banyak guys. Kena hati-hati lah. Kayu pun. Ya, sudah turun bot. Standby sudah. Ya. Kita ada jaring Ada jaring guys. Buang air. Kita menjaring sekali nanti. Timbak. Listen. Buang air. Jangan. Jadi driver. Jangan nak jadi driver. Okey. Excited ni. Harap adalah hasil insya-Allah. Okey, kita mula bergerak keluar dari jeti. Ni jeti Kampung Senari. Ni Senari Port lah. Senari Port. Depan sana IoT. Sana tu laut lepas. InsyaAllah lah. Harap ada hasil. Pagi yang indah mentari menyar, angin sepoi membawa habar, langkah kita penuh harapan. Tu Ocean Mike. Application Yacht Ocean Mike. Gunung tinggi dan lautan luas, kita
rasa gusar, kelak tawa teman di sisi, menjadi memori di dalam hati. Okey, kita menghampiri spot yang pertama. Berang depan tu nak buang sauk. Kita mancing kat sini dulu. Okey Agus Agus steady Agus. Hujan-hujan pun selama ni. Tak ada rasa tu hujan ni. Tak ada rasa Tak ada rasa. Okey, kita buang sauk. Dapat sauk. Ni berada tekong. Bang, nama siapa bang? Nama siapa? Adi. Adi. Dah cangai. Sibuk cangai. Jangan itu bukan driver lah. Jangan kira lah. Bukan steering je. Aku pot aku tu dah cuba aku. Ini kau pot lo. Okey dah. Cuaca kali ni. Dah tak hujan. Diorang semua dah labur dah. Ini Teruk tak? Ni berada. Nama siapa bang? Lani. Ni tadi anak Tok Penghulu ni. Anak Abang Zufi. Ni Agus. Kau belum dah berbelit dengan diorang aku. Aku gantung ni. Tergantung je tengok. Wah, arus laju lah ke belakang ni. Oi. Dah bunyi-bunyi. Nampaknya hujan mati lebat. Tak bunyi. Tapi dah dapat hasil lah. Dah ada hasil. Gelama 2 ekor. Boleh tahan tak? Ada saiz. Gelama dengan duri. Ni mati. Kita tak boleh pergi jauh-jauh lah ke tengah ni. Hujan lebat ni kita main kat tepi je. Ui. Kapal kontena. Ni bawa apa ni? Barang apa ni bawa? Nampaknya sana pun ada pemancing juga. Ni kan kita je terus mancing sana pun. Mancing dapat siput guys. Tak pernah mancing dapat siput. Siput. Siput sedut. Spot tadi adalah hasil set. So kita nak pergi menjaring pula. Ada hasil tak menjaring. Ini dah menjaring. Apa Cik Agus lu buat tu? Gus, baik Gus. Tu, tahu tu. Gunung tinggi dan lautan luas, kita redah tanpa rasa gusar, gelap tawa teman di sisi, menjadi memori di dalam hati. Sana tu jeti Kampung Gobit. Biasa kita mancing kat situ. Batu-batu tu lah. Situ hasil pun baik. Ni SPC. Apa nama penuh SPC? Sarawak Power plant. Power plant. SPC ya? Bukan power plant. Depan sana Muara Tembas Maritim. Ni saya jadi drive. Co-pilot, assistant Kau co-pilot. daripada tadi pilot. Ni tekong kita nak turunkan jaring. Aku berat mantap. Okey ya. Yakin nampak ketinggalan. Nak tarik ni senang lah. Tanda. Ada tanda. Naik kapal. Supaya kapal tak langgar lah. Belakang kan tersangkut, kau punya joran masuk ke laut lah. Excuse me, ladies and gentlemen. Lalu. Mana dia ada kan? Kita tengok Abang Adi. Sini
Bebas kah? Jaring. Kau tak tolong ke? Ha? Aku tak pandai. Pandai. Mana? Kita tahu. Cuma tak ada. Buat ni halang pemandangan. Laju sikit. Naik tu kah? Melaju lah. Ni boleh naik dah indah aku laju. Dia kelas belakang. Tu lah, picit belakang. Okay guys, Agus kencing. kita akan tarik Tarik jaring. jaring. Ni suara terkencing. Kencing. Okay. Macam mana keadaan sekarang ni, Nixon? Macam kumpul lagi. Hakim baik, masih kumpau. Kumpul. Walaupun kumpul. Dia tak nak tengok kamera. Kali. Kalau perempuan cantik-cantik yang single boleh ni abang makam abang Nixon ni. Kita nak tengok kamera. Yeah. Worker handsome. Sekarang ni kita dapat tu dia ikan. Hai, tekau tuti kau kya ah. Oh tu. Bau. Ikan pertama jaring. Buka tu. Oh tu. Ah, Pak Yun. Jadi. Banyak duri. Itu lah. Oh. Itu bukan kentang. Grama. Grama. Bukan kuping. Grama lah. Ada orang panggil haramak. Kau. Tondot. Sondot. Apa? Kondot? Ini tondot. Duri kondot. Oh, ambil duri kondot. Oh, grama. Duri mana? Oh, ketam, itu grama. Apa tu? Tupau. Oh. Dah dapat dia? Ni sama kumpau ni. Ancur. Ini apa ni? Gonjeng tadi. Gunting juga? Ni gonjing dia susah. Dapat berapa sih buat? Tempirang. Buat tempirang. Dah bergoyang-goyang. Alhamdulillah banyak juga tu hasil. Hasil menggaring. Sangat dah. Macam apa ni kasi. Ada rugi ai. Ombak kuat besar sana. Nampak? Tu. Bisa? Tak ombak. Sah. Harap tak sampai sini. Betul. Alhamdulillah.
Muka dah merah dah masing-masing. Lawan. Lawan, kita lawan. Come on guys, lawan guys. Kita makan asam banyak-banyak. Aku daripada tadi makan asam ni. Okey, dah nak habis. Alhamdulillah, hasil banyak juga. Sekejap je letak tak? Tahan tak? Sampainya hujan itu lebat guys. Kepala dah pening. Tapi nauncing kena terus. Badan kita nasi badan. Nasi badan kena hujan lebat. Aduh. Sabar je lah. Jaga. Di depan. Hujan lebat. Oi. Baju pula si Cangai ni. Sekarang dah berada di bawah jeti Ocean Mike ni. Hujan lebat tu. Harap ada rahsia. Oh, suka kau Agus main hujan. Aku dari tadi duduk depan main hujan. Baju, sebaik aku pakai 3 lapis baju. Hujan masih lebat ni. Makan guys. Makan guys. Dah mabuk guys. Dah mabuk ah? Tapi tak ada yang muntahan. Wah, tengok tangan dia lapar. Kasih isi perut tu. Letak nanti aku mabuk. Ai, makan dulu. Oh, akhirnya Agus tak tumpau guys. Semua dah dapat dah. Walaupun duri. Semua tak tumpau, ini dah dapat ikan. Kita tunggu lagi. Rawat ada lagi dah ni ikan. Masih dah makan, dah kenyang, dah boleh buat asi semula. Ketik lah Ini tak tadi cangai. Minggu lagi dah minggu lah. Tangan dah pecah buntal. Woi, baik. Gigi dia tajam. Oh, Abang Haji masak Maggi, bro. Nik. Panas lagi. Nombor satu ambil makan. Kita makan nombor 1 ni. Cangai makan mandi dulu. Tu berasap-rasap lah. Abang Haji telur masak. Masak Maggi lah. Nik, kan Gigi kosong. Depan tu dah tak nampak makanan dah. Fokus kat di joran ni. pas belum. Wah, ni saya dapat belukang. Wah, ni saya dapat belukang ah. Ni nak tarik layar tu. Ya. Okey sana. Wah, Sini. Ni saya dapat belukang. Lepas sana. Buka. Buntal lagi guys. Aku cepat buntal.
Buntal. Aku pun dapat buntal juga lah. Besar buntal ni. Aku pun dapat buntal lah. Kena buat. Wah, hujan makin lebat guys. Kita keluar daripada kolong tadi. Hujan lebat Ni. Gigil-gigil lah kena hujan. Dah putus asa ya. Adam tu dah panas, tiba-tiba. Ingatkan dah berhenti hujan. Sekali tengok, lebat lagi punya. Tak apalah. Mungkin spot terakhir ni. Ini kalau tak ada juga. Tengok gelap. Kita gerak. Gelap putih semua. Ini pun dah petang lah ni. Ni dah tak ada hasil. Kita gerak balik lah. Okay, lama joran ni. Hujan eh. Yang belakang tu dah lencun dah tu bang. Aduh, tak ada rezeki lah hari ni. Daripada pagi sampai petang hujan. Aduh. Ni para angler 3 orang ni. Ingatkan mendung-mendung je. Rupanya lebat lah hujan. Oh, tangan tengok buka baju lah. Hei, kau tengok lah. Dah lencun dah tu. Listen. Jangan, tu sikit. Jangan. Tu sikit tengok listen. Gigil lah. Sejuk. Aduh. Hujan lah. Tak boleh cakap apa. Kalau kita ni spot cantik ni. Spot cakap lah. Kalau kau ni spot cakap lah. Hujan macam mana. Tak apa lah ada orang ke depan. Oh, lain macam pun canggih tau. Ada kan? Sadar? Gaya je ada. Gaya mesti ada. Air sejuk. Air sejuk. Ikan tak makan umpan lah. Aduh. Itu dia udang. Udang naik udang. Udang mati. Oh, ni saya dapat ikan. Nisan. Ambil sikit ikan kau. Tak lah. Mana tengok? Mana boleh palak dah. Tunjuk palak Aduh. Tidur. Gigil. Balik. Okay, kita dah sampai kat jeti. Adalah juga hasil. Ni. Dapat ni. Oh, ikan apa? Ha? Dulu lah. Dulu. Banyak dulu lah. Oh, dapat tak orang ni. Ya. Okay lah, ada juga lah. Hujan daripada pagi sampai petang lah. Tak bagi can langsung lah. Jangan. Okey, kita dah selamat naik. Abut parking air belum pasang lagi. Kita kena naik daripada bawah tu naik ke atas. Semua dah selamat naik atas. Jadi kita tengoklah hasil. So ada. Tu tinggal tekong nak naik atas. Pasang tu air pun dah sambut dah. Nampaknya cuaca memang tak menyebelahi kami lah. Hujan daripada pagi. Tengok. Ni hasil. Hujan-hujan pun hasil banyak tau. Alhamdulillah adalah banyak ikan apa? Lundu lah. Lundu, lonjeng ah? Lonjeng, lumit. Lumit. Tadi hasil jaring lah banyak. Kita punya hasil mancing semua lundu, duri. Itu je lah. Ada glamour tadi. First Glamour besar dia. Tengok glamour cangai tadi. 2 ekor ni glamour. Tapi betul-betul lah cuaca tak menyebelahi kami. Hujan. Tengok cangainya. Steady lah. Hujan-hujan pun. Suka main hujan. Sekejap lagi kita nak gerak balik. Masih lagi hujan.
apa-apa pun alhamdulillah semua selamat. Dapat juga mengailkan, bolehlah lepas-lepaskan boring, santai dengan kawan begini. Itu je lah, jumpa lagi dalam video-video lain, InsyaAllah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Oh, the river calls.